Saya terkejut apabila membaca kenyataan akhbar dan juga di media sosial berkaitan dengan isu yang melibatkan tabung haji. Tabung haji yang menjadi tempat harapan kepada kita orang Islam di Malaysia untuk menunaikan haji rupa-rupanya mempunyai kerugian dalam pelaburan sebelum ini. Apabila kes yang berlaku untuk tabung haji ini, ia menunjukkan betul lah kata pepatah orang putih. Don't put all your eggs in one basket. Jangan simpan semua telur kita dalam satu bakul, kerana kalau ditakdirkan bakul ini rosak, telur semua akan pecah. Tapi kita kena pelbagaikan bakul. Letak sikit-sikit telur ni dalam bakul-bakul tersebut. So kalaulah rosak satu bakul, kita ada backup bakul-bakul yang lain. Sama juga dengan simpanan. Jangan letak semua duit kita dalam tabung haji, tetapi kita asingkan juga pelbagaikan simpanan kita ini di pelbagai platform. Sebagai contoh, akaun simpanan emas di Public Gold. Dan juga boleh alihkan sebahagian saving kita dalam bentuk aset hartanah. Bila kita diversify dari sudut kita punya simpanan, kalau berlaku apa-apa isu sebagaimana tabung haji ni, kita ada backup-backup yang lain. Jadi, siapa dalam video ini yang belum ada akaun simpanan emas, boleh tekan sign up ataupun terus hubungi saya, nanti saya bimbing sebaiknya.